Paling pentingnya bayar secara beransur-ansur lah 9 kali tu, tidak membebankan kami lah, maksudnya sempat lagi nak kumpul duit ataupun nak nak tambah mana yang patut. Dan saya Puan Hayati binti Mak Zain dan suami Cik Hasran binti Yasir. Rumah kami ni dibina secara cash, ada 5 bilik, 4 bilik air. Dalam tempoh 1 tahun lebih kurang. Lebasan dia 21662. Lupa lah. Kaki persegi. Kami jumpa dengan ABF ni melalui TikTok. Dan so kita orang stok tim ABF ni buat live. So tengok macam berminat, so kita orang pun contact IK. Lepas tu deal untuk jumpa lah dekat office. Kami dari Shah Alam balik, janji dengan IK jumpa kat office, bicara sedikit sebanyak. Lepas tu deal untuk buat rumah lah. Macam tu boleh percaya benda tu dan bayar berperingkat. Yang paling pentingnya bayar secara beransur-ansur lah 9 kali tu, tidak membebankan kami lah, maksudnya sempat lagi nak kumpul duit ataupun nak nak tambah mana yang patut. Dan terima kasih jugalah ABS ni ikut kemampuan kami. Ada yang macam nak tambah kemudiannya selepas buat perjanjian, nak tambah sini sikit, sini sikit, dan tak ada masalah. ABS tunaikan. Kita idea sebenarnya daripada kita sendiri, kita dah bagi plan, cuma tunjuk dekat ABS dan pihak ABS ada bagi cadangan lah, mana yang elok, mana yang penambahbaikan untuk edit, mana yang rasa macam lebih cantik. Okey, kita ikut je masa tu. Maksudnya bincang. Komunikasi. Okey, senang berkomunikasi, senang berurusan, maksudnya melalui call. Terus kata bagi feedback, reply kita pun mungkin minta apa-apa untuk ukuran daripada jauh pun okey, terus hantar. Kami nak beli barang sendiri macam itulah. InsyaAllah kami akan rekomenkan dan kemungkinan kami juga akan guna sekali lagi jika ada rezeki dalam perancangan untuk khidmat ABF ni. Okay. Jajan ni tak apa, besar apa. Nampak ayah dia. Okey. Konon ada nanti lah. Rumah anda.